Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi yang mana insya-Allah kita akan berkongsi faedah dan manfaat daripada hadis yang kita akan bacakan sebentar lagi. Faedah kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bahawa Sayyidina Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin." Kat sini bermaksud sesiapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya ataupun ke atasnya 10 kali. Digugurkan pula 10 kesalahan dan diangkat baginya 10 darajat. Jadi kat sini ada beberapa soalan. Satu soalan, kenapa 10 Ustaz? Kenapa tak 20? Kenapa tak 50? Kenapa tak 100? Yang Allah bagi, Allah kan maha pemurah, Allah kan maha kaya. Jadi kat sini sebenarnya tuan-tuan, kita kena faham yang mana Allah Ta'ala ni dia tidak terikat dengan jumlah, dengan apa yang menyamai seperti makhluk. Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Jadi kat sini adalah 10 tu adalah satu gambaran yang mana Allah Ta'ala nak bagi kepada, nak fahamkan kepada kita lah, manusia yang serba kekurangan ni, umat baginda Nabi SAW, yang mana 10 tu adalah ganjaran yang besar. 1 dengan 10 orang akan pilih 10, 5 dengan 10 orang akan pilih 10. Jadi begitu. Jadi yang mana yang hakikatnya yang Allah Ta'ala akan ganjarkan kepada setiap kita, daripada kita yang selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, satu selawat bukan 10, bahkan lebih dengan jumlah yang sabit dalam hadis baginda Nabi SAW, iaitu 10. Jadi kat sini ada 3 faedah. 3 faedah kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ni tak asing lagi kita dengar. Selalu sangat dah kita dengar. Boleh katakan tiap-tiap hari. Lagi kita dah nak masuk bulan Rabiul Awal. Jadi ini dah orang panggil apa, antara hadis yang masyhur, hadis yang famous sangat-sangat kita selalu dengar daripada kita lahir sampailah ke hari ini, kita dah besar panjang pun setiap kali kita akan mendengarkan hadis-hadis yang sama. Jadi hadis tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada 3 faedah ataupun kelebihannya. Yang pertamanya, Allah akan bersalawat ke atas kita 10 kali yang bermaksud rahmat ataupun kebaikan yang Allah Ta'ala akan melimpahkan kepada umat baginda Nabi SAW 10 kali, 10 kebaikan ataupun lebih. Dan yang kedua adalah Allah Ta'ala akan hapuskan 10 ataupun lebih kesalahan yang kita pernah buat. Sama ada kesalahan kita dengan Nabi ataupun kesalahan kita dengan Allah Ta'ala lah secara khususnya. Tapi kesalahan kat sini kita nak mention adalah kesalahan yang kecil, bersifat kecil. Adapun kesalahan ataupun dosa yang besar, yahtaj ila taubatan nasuha, memerlukan taubat yang sungguh-sungguh ataupun taubat yang serius. Yang ada orang panggil apa, ada azam tidak akan kembali kepada dosa yang sama. Dan yang ketiga adalah diangkat 10 darjatnya. Okey, 10 tingkatan darjat. Walhal macam saya kata tadi, bukanlah 10, bahkan lebih. Itu kalau sekali. Tentu bayangkan kalau banyak kali kita selawat dalam satu hari kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi lah yang Allah akan ganjarkan kepada kita. Dan Nabi juga turut suka orang yang selalu selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga hadis yang kita dengarkan ini memberi manfaat dan mendorong kita untuk memperbanyakkan lagi selawat ke atas Rasulullah SAW pada setiap harinya, pada setiap waktunya, pada setiap saatnya. Dan jangan lupa kongsikan video ni kepada keluarga, sahabat agar lebih ramai mendapat manfaat. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita bersama Rasulullah SAW di akhirat kelak, insya-Allah.